kawan-kawan, nampaknya sekarang ni kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Jadi seperti biasa, sediakan pen dan kertas dan sekarang jom saksikan soalan kuis hari ini. Saksikan soalannya. Soalan kuis hari ini. Jerung pasir boleh ditemui di akuaria KLCC. Betul atau salah? Resepi apakah yang ditunjukkan oleh cili merah, cili hijau at Kids On 2 hari ini? Sekarang jom kita saksikan hadiah yang akan dimenangi oleh pemenang kuis. Sekarang hadiahnya. Scan. Pemenang kuis pula akan mendapat akaun simpanan chess, satu set hamper buku kanak-kanak, sehelai baju tee Kids On 2. Hantarkan semua penyertaan ke Kids On 2 tahun 4, nombor 31, Jalan DBP, Dolomite Business Park, 68100, Batu Kes, Selangor, Darul Ehsan. Atau email ke interaktif@kidson2.tv. Pastikan setiap penyertaan mempunyai butiran peribadi yang lengkap. Pemenang kuis hari ini ialah Amizan bin Deris dari Limbang, Sarawak. Kawan-kawan, jangan lupa untuk terus berinteraksi bersama kami melalui Facebook dan laman web. Baiklah kawan-kawan, sebelum berpisah, suka Bas nak pesan kepada kawan-kawan di rumah, dah tinggal seminggu lagi nak sekolah ni, lepas ni nak cuti kan? Janganlah tak datang sekolah pula. Biasanya di akhir-akhir persekolahan ni pula lah. Tersulah cakap ni. Di akhir-akhir persekolahan ni lah, ada cikgu buat apa? Jamuan perpisahan, majlis perpisahan. Betul. Dan mungkin ada cikgu yang ajar tahun ni, tahun depan dah bertukar kan? Jadi datanglah sekolah ya. Yang datang pula. Baiklah. Jangan lupa bersama Bas lagi esok dalam Kembara Kids On 2 hanya di TV2. Jumpa lagi. Tata, selamat Malaysia.